tak minat pakai stocking? Bakpo cik tak minat pakai stocking? Dr. Azimah tanya dulu, bakpo orang jatuh tak berehi pakai stocking? Gapo isu ni orang jatuh ni? Suami kata, MJ kata, isteri saya geli tengok stocking. Abang Nick kata tak best. Cuba share pengalaman orang jatuh ni. Suami isteri, kan ramai ni tengah dengar live TikTok Dr. Azimah ni. Bapa sebenarnya tak berehi pakai stocking. Tak sedap, tak rasa. Okey, bagus. Share Dr. Azimah nak tengok ni. Perasaan, pengalaman, pengetahuan, kehendak setiap orang berbeza deh. Tak jadi mana Kak Yan kata. Memang ramah. Memang ramah. Pakai stocking pun ngandung juga. Okey. Memang ramah. Okey.